Hari ni kita berada dekat The Edge Elmina Green, iaitu fasa ke-8. Let's go, kita review. Assalamualaikum. Hello gang. Bertemu kembali kita dalam channel YouTube Abang Hairul Your Dream Prop. Terima kasih pada semua yang dah subscribe. Mana yang belum subscribe, sila tekan button subscribe dan tekan loceng untuk notification seterusnya. Hari ni kita berada dekat The Edge Elmina, iaitu Elmina Green fasa ke-8. Biasanya Elmina Green ni 1, 2, 3, 4 itu semua dia rumah teres. Yang fasa ke-8 ni dia buat double story semi-D. Dia ada beberapa type rumah dia. Hari ni kita akan review type A. Nanti korang akan tengok lah type A tu macam mana. Okey, rumah ni dia Elmina Green ni dia bersebelahan dengan Saujana Utama Sungai Buloh, dan dia easy access to highway Guthrie. Dari highway Guthrie tu macam-macam highway lah. Korang boleh pergi ke Lata, lepas tu korang pergi boleh naik ke Dash Highway. Untuk ke KL lebih kurang dalam 30 minit lah kalau korang lalu highway Dash. Dia sesuai juga untuk orang-orang yang bekerja di Shah Alam dekat Sungai Buloh. Dan rumah yang kita nak review sekejap lagi ni, korang boleh tengok sebelah sana, dia jalan kaki ke taman permainan sahaja. Dia selang lebih kurang 4 biji rumah sahaja. Okey, let's go, kita review. Kebetulan hari ni kita review pun rumah nombor 8. Memang cantik lah. Okey, dia ada dual entrance. Main entrance sebelah sana pagar besar, kemudian dia ada pagar kecil sini. Kita masuk ikut sini. Okey, ini dia punya walkway, boleh straight masuk ke dalam rumah sana. Tapi kita sekejap lagi, kita review bahagian luar dulu. Rumah semi-D ni dia berkeluasan 40 kali 80 kaki persegi. Rumah ni rumah freehold, non bumi lot. Dia individual title, bukan serata. So korang boleh buat extension, renovation ikut korang punya creativity. Okey, bahagian garaj dia ni boleh memasukkan 4 buah kereta. Nanti saya sebut biji, ada orang tegur lagi. So kita sebut 4 buah kereta. Kat sini sebuah lagi di sebelah sini, dan 2 buah di bahagian belakang. Okey, rumah ni dah dilengkapi dengan water filter kat bahagian tepi sini. Kemudian dia Saindabi dah provide lah untuk gate yang besar macam tu. So korang tak perlu dah tukar gate lagi. Pintu pagar dia pun dah jenis lipat yang memang wide macam tu. Cuma korang tengah pasang hidrolik lah untuk korang punya auto gate. Okey, secara ringkas dia kat luar dia macam ni lah. Korang tengok ni ada plug charger EV kat situ. Kemudian dia hanya ada satu single entrance saja. Bahagian sana lah, bahagian tepi sana single entrance. Depan dia nampak macam begini saja. Okey, bahagian tepi, kita pergi bahagian tepi. Bahagian tepi dia ni dia ada tanah extra 10 kaki. Daripada tepi sana sampai ke tembok sini 10 kaki. So korang boleh extend. Kita tengok bahagian tepi sini, dia menggunakan konsep kaca, tingkap kaca dan pintu sliding door. Ada 2 pintu sliding door, iaitu pintu 1 dan ini pintu 2. Nanti kita review in detail kat bahagian dalam. Kita habiskan tour bahagian luar dulu. Okey, yang ini dia ada sistem harvest hujan tu. Air hujan semua dia akan masuk dalam tangki sini lah. Bolehlah korang guna pasang pipe untuk jirus-jirus pokok apa kat luar tu kan. Kat bahagian belakang dia, okey, kat bahagian belakang, ini bahagian belakang dia. Okey, kat bahagian luar belakang ni, ini tempat dia punya
laundry area lah. Kat sini korang boleh buat. Kalau tak, korang boleh extend lagi untuk tertutup lah. Sekarang ni dia buat buka kan, so korang boleh extend lagi. Okay, kemudian ini bahagian belakang dia. Bahagian belakang pun ni ada 10 kaki juga, 10 kaki. Dan ini ada pintu sliding door ni untuk bilik kat bahagian bawah. Sekarang kita masuk bahagian dalam. Let's go. Sekiranya korang ada orang tua atau anak yang disable menggunakan wheelchair, rumah ni dia mesra OKU lah. Sebab apa saya kata? Sebab korang boleh tengok yang ni, kat bahagian sini nak masuk ni, dia dah ada buat sikit ramp untuk senang lah korang nak tolak anak, tolak family member. Bukan di bahagian sini saja, dan di bahagian sini pun sama juga. Nanti kat bahagian bilik bawah tu pun dia buat juga. So Saindabi dia dah fikir dah benda tu untuk mudahkan korang semua. Okey, ini adalah ruangan foyer dia. Kat bahagian tepi sini korang boleh buat shoes rack. Dia dah ada buat extra macam ni, just tinggal tambah saja untuk buat korang punya shoes rack. Okey, kita masuk bahagian dalam. Dia pintu solid door, boleh buka besar macam ni, dua. So that's why tak perlu lagi pagar atau pintu sliding door kat bahagian depan. Sebab pintu yang dia provide ni pun dah cukup besar untuk korang boleh masukkan sofa, almari, apa semualah, peti ais, mesin basuh semua dah ada. Masuk saja, korang akan nampak sini satu edge bahagian area ni macam welcoming apa semua. Kat sini korang boleh taruh satu decoration atau perabot mana yang korang rasa sesuai lah. Paling senang, korang just lantik ID, nanti dia akan buatkan konsep untuk korang. Okey, di sini adalah dia punya ruangan family area, ruangan living area, semua dah ada kat sini. Wire TV, internet, plug point. Kat sini korang boleh taruh TV, dan dia dah ada provide aircon point, copper semua dah ada sana. Okey, rumah ni dia mempunyai 4 bilik plus 1 bilik store. Mana kita cakap satu store, dan dia ada 5 tandas. Okey, keluasan keseluruhan bangunan rumah ni adalah 3034 kaki persegi. Okey, yang special pasal The 8 ni, korang boleh tengok kat bahagian sini, ada kat dining ni dia double volume ceiling macam ni, tinggi. So, dan dia juga ada pintu sliding door. Korang boleh tengok kat sini macam ni, tengok sikit dia berangin lah ni. Berangin dia. Okey. Kemudian ini dia punya bahagian dapur. Dapur dia dia tak kecil, tapi dia sesuai lah untuk orang yang minimalis tu. Sebab dapur dia, konsep dia macam ni saja. Dia ni korang cuci kat sini, korang boleh buat L shape punya tabletop kat sini. Kat sini korang boleh buat built-in kitchen cabinet. Okey, sekiranya korang tak nak, korang masak, heavy masak, tak nak bau tu keluar, kat sini korang boleh install pintu yang slide tu kan, sliding door dah ada jual dah. Jenis kaca apa semua kan. Kalau nak yang tertutup pun boleh. Kemudian macam tadi di awal video kita ada tengok kan tempat dia punya dobi kat bahagian situlah. Tapi kalau korang rasa pintu dapur ni tak cukup besar, korang boleh tarik sampai ke belakang sanalah. Sebab ada lagi ruangan 10 kaki. Kat bahagian bawah tu, okey, ruangan yang ini yang dia kata plus 1 tadi. Yang plus 1 tu kat sini cuma dia tak bertutup lah. Ini yang kata plus 1, sama ada korang boleh jadikan ini bilik utility ataupun korang boleh jadikan ini bilik maid lah. Bilik maid cuma korang kena install pintu kat bahagian sini. Dan dia ada toilet lah kat bahagian bawah ni, ada satu sini toilet, basic toilet. Bahagian bawah sini dia ada lagi satu bilik, yang mana bilik ni memang untuk direka, memang khas untuk orang yang disable ataupun untuk orang tua lah, untuk elderly. Sebab apa? Sebab dia punya tandas dia dah buat pun ada ramp sini untuk mudahkan guna wheelchair. Dan dia punya shower pun kat bahagian sini. Dia punya tempat tu membuang kat sini, dan dia ada handle ni. Tempat dia nak ni lah. Sebab tu kita cakap dia mesra OKU semua. Okey, kemudian bilik dia. Ni bilik di bahagian bawah. Bilik bahagian bawah macam ni keluasan dia. Boleh masuk katil double bed kat bahagian tepi situ. Kemudian kat sini ada ruangan lagi lah. Dan dia ada pintu yang boleh terus keluar sana.
So macam orang tua kita kan, mak ayah kita dia suka, orang kata nak dapat pegang tanah, dia rindukan kampung ke apa kan, dia bolehlah cucuk tanam ke, dia taruh bunga kat bahagian luar sana ke apa kan, sekali-sekala dia datang, bolehlah dia buat tu bergardening kat bahagian belakang tu. Okey. Lagi satu, kalau abang lah kan, abang tak nak orang nampak tu kan, just boleh tarik sini pun kita boleh ada buat ruang tutup lah, buat pintu tertutup kat bahagian sini. So adalah sikit privacy untuk ni. Guest dia boleh pergi tandas, guna tandas bahagian kat dapur tadi tu. Okey. Seperti mana Sandabi punya rumah, dia memang akan provide macam ni lah. Bahagian bawah ni memang dia takkan tertutup lah. Dia memang buat open concept macam ni. So bahagian sini korang boleh tutup sendirilah. Kalau kira korang nak store kan, korang boleh tutup, buatkan satu store kat bahagian sini. So korang akan dapat storage area. Okey, sekarang kita naik kat bahagian atas. Okey, dia menggunakan konsep timber flooring. Dia punya macam ni, dia punya lantai kemasan flooring macam ni. Tangga pun tangga kayu dan besi. Ni besi dan kayu solid. Kat bahagian atas ni dia ada 3 bilik dan ada satu ruangan family area lah. Family area yang terbuka. Okey. Ini kawasan family area dia. Family area ni kalau korang rasa dia terbuka sangat, sebab ialah kita risau anak kecil ke apa kan, tapi tinggi pun tinggilah, paras ketiak ni tinggi. Mungkin anak tak panjat tapi mungkin akan banyak. Korang boleh tutup lah. Korang boleh tutup ataupun korang tutup ke atas ke, tutup rata macam tu. Sama juga bahagian tepi sini. Sebab tadi bahagian tepi sini dia ada double volume ceiling. Kat sini korang boleh pasang chandelier. Memang cantik, menarik, tertarik kau memang the bomb. Okey. Dan inilah bilik master dia. Let's go, kita review bilik master. Bilik master dia. Bilik master ni dia ada 3 kelebihan dia. Yang pertama, korang tengok dia high ceiling macam ni. Kemudian dia ada balcony area. Dia ada balcony lebih kurang 3 kaki. Korang boleh tengok lah dia punya balcony macam ni. Tengok review sikit. Kita tengok ni, tengok view sana kan. Ada playground kat bahagian tepi sana. Okey. Yang ketiga, kelebihan ketiga, sebab dia dah separatekan dia punya walk-in closet punya area. Kat sini korang bolehlah build in kat sini. Kat sini mungkin bahagian sini straight kaum ibu punya, kaum ayah mungkin hanya bahagian tepi sini lah. Biasalah kita orang lelaki kan, terpaksa mengalah. Kita pakai apa yang ada je. Okey, jom, just joke, kita sambung review. Okey, ini dia punya tandas bilik master. Dah ada bathtub area. Bathtub korang boleh buka macam ni. So sambil-sambil malam mana tahu nak tengok bulan kan, mandi nak tengok bulan, boleh tengok macam ni sambil menikmati apa semua kan. Korang just tutup sikit sana supaya kalau kokoklah orang terintai ke apa kan. Kemudian dia ada dual sink. Tak gaduh apa, suami isteri seorang satu. Dan tempat dia punya mandi kat bahagian tepi sinilah. Basic rain shower. Kat sini kau nak mandi, tepi sini dia tempat membuang. Tempat membuang saja, tak ada tempat mandi. Tempat mandi dia kat bahagian sini, ni atas ni. Rain shower sama dengan guna atas ataupun guna yang ini. Dia dah ada solar punya tu, air sejuk, air panas. Okey. Jom kita sambung lagi 2 bahagian. Okey, bilik kedua di bahagian atas. Bilik dia ruangan macam ni. Dia ada sikit ruangan kat tepi sini. Ada ruangan tepi sini. Dan sama manalah semua bilik, semua macam tadi kat awal-awal abang dah cakap lah. Dia dah ada copper, dah ada wiring untuk aircon apa semua kat sini. Okey, dia ada dual tingkap. Tingkap 1, tingkap 2 yang menghadap belakang. View dia pun menarik lah. Boleh tengok ni bahagian belakang dia, rumah jiran macam tu. Dan kemudian dia ada basic tandas lah macam ni. Okey, kita tengok lagi satu bilik. Bilik ni pun dia lebih kurang bilik tadi sama. Sama saiz. Dia punya design pun lebih kurang juga. Ada shape tepi sana. Sini ruangan dia memang asalnya untuk
almari lah, buat kat almari wardrobe kat sini. Kemudian di sini tempat katil dia, katil sini sebab ada 2 pula katil, dan kat bahagian sini boleh buat tempat meja solid dan sebagainya lah. Dan dia ada tandas. Okey, sekian saja. Yang inilah yang korang tengok keseluruhan rumah, semua abang dah review. Kita akan turun bawah, kat bahagian bawah abang akan bagi tahu berapa harga rumah ni. Okey, sekiranya korang berminat dengan rumah ni, nak tahu macam mana cara proses atau nak set appointment dengan abang, korang boleh contact nombor abang dekat sini. Okey, korang boleh WhatsApp, call, Telegram, semua abang ada. InsyaAllah abang akan reply dengan secepat mungkin. Korang boleh juga request untuk dapatkan gambar dan detail rumah ni. Okey, rumah ni nak jual dengan harga 1.79 juta sahaja. Sekiranya korang berminat, kita boleh set appointment, datang tengok dan korang boleh make offer. Okey, jumpa korang di next video abang yang seterusnya. Okey, ciao.